Untuk video kali ini, kami akan explore 3 kedai bundle untuk thrifting. Kedai tersebut ialah Jalan-Jalan Jepun, Bundle.my dan Kedai Bundle Dalam Kampung. Dan tak lupa juga random action saya dalam video konten ini. Ya Aceh, tak sama muka. Alhamdulillah, ini lagi. Oh, tersilap undur parking rapat dengan ni. Apa bos? Alat salah. So, jangan lupa tonton perjalanan kami untuk thrifting kedai bandar yang berlainan. Yang pasti konten vlog video yang kali ni kami nak buat ni tak seperti YouTuber-YouTuber yang anda tengok. Biasanya kalau kita boleh tahu, ialah YouTuber-YouTuber Soho tu biasa pergi mall, pergi makan-makan, buat challenge teka-teki nama binatang, buat partnership dan banyak. Alright, so seorang papan, tarik papan, welcome to channel Ali Ifan. Welcome to my channel. So, untuk kali ini kami akan buat vlog pergi menyelam dan beberapa kedai yang kita akan pergi. So, saksikan vlog penuh ini. Alright. Oh, puas hati ni. Sudah saya keluar tu duk ngemah kereta, buat detailing, ada detailing. Tapi ambil lama dah tak cuci kereta ni. Asal ada dekat 3 bulan. 3 bulan nipu. Sebulan lebih kot daripada. Tapi saya tak ambil tadi video sebelum. Dan selepas cuba mama review sikit lah. Tengok belakang tu. Ni tengok dashboard. Tak ada habuk bawah dashboard. Saya cuci tu. Tapak kaki awak. Bawa makin ni lagi. Ada beg ni. Ni memang last lah. Memang saya tak benar ke mama dengan dua makan lah. Sebelum ni saya tak berkeras. Sebelum ni saya berlembu. Tak apalah makan lah. Tak pakai tak ada orang duk cuci lah. Jumpa air kotak lama bila bang busuk ni. Dah ni di sini. Dah ada belakang tu. Lepas tu orang selok kapek bawah tu. Sebab tu orang ambil Febris tu. Bang air kau susah dua kau tu. Awak bayar. Orang duduk seduk pasir tu boleh buat ikat batam pihak rumah. Pasir nak kata banyak pasir di bawah tu. Kerja betul dah naik kereta. Iyalah, orang lain naik juga. Tak ada lah bunga patah jadi kereta tu. Ni bunga pasir patah tu. Ni kereta memang untuk naik guys. Iyalah memang lah, tapi kena jagalah. Balik kapur. So kita kena cakna. Saya jumpa ada sesuatu lagi hot last ni. Akan cerucuk ni belakang ni. Jarum awak lah, cocok. Kuih kau? Kuih? Dah berapa? Santau. Orang duduk lak-lak kursi. Kau pergi tak aja ni? Tu dah akan cerucuk ni. Kemacam lah. Habis lobek kursi orang. Habis banyak. Kursi dah harga murah. Dah bukan kata kursi dada. Kita ni gimana sebenarnya? Terjah. Sebelum menerjah, izin ke saya berfashion, berbusana. Saya nak beli kopi dulu. Sapok lah ke Coffee Street. Itu lagi ada dua. Sulit sikit. Muhammad dua. Gue hira sini dapat nampak ada orang tidur comel dalam. Mana? Comel? Gigi lah. Tak payah. Minyak 45 kilo lagi ni bos. 6,000 minyak. Tidak nol kereta. So awak dah tolak. Awak dengan dua. So sekarang ni pukul 2.50 petang. Sama lah. Tunggu lagi siap. Orang duk cuci dewe makan tadi. Bukan kereta dewe makan. Penuh dengan siapa-siapa makan ni. Kereta orang ni. Kalau kau ingat zaman sekolah dulu dewe makan tu. Budak-budak asrama kan nak makan tu hok koseh lah. Pakai kuil lekat atas hiling lah. Macam-macam. Orang pernah nampak dulu. Enggak pernah pakai kuih. Sekolah tu saya malah sebut lah sekolah mana. Dia biarkan rahsia tu. Berapa? 10? 50? 100? Kuih. Alright, baru selesai si minyak ni. Anak gajah ni. So, destinasi pertama kita adalah ke mana? Nak pergi thrifting tak? Tahu dah, kita nak makan. Makan kedai bawa sesuatu. Makan lah, tapi kena cuma lah. Okay, so hari ni destinasi pertama saya ialah untuk thrift. Nak nyelai bandar di kedai. So, kedai mana kita nak pergi bandar ni? Orang ingat orang nak pergi jahit luar dulu lah, luar ni. Ya. Tapi nak nanya bogey. hanya bogey apa? Orang bawa ke tu? Pakai plekat mas tak? Lagi kat pakai. Alright geng, tukar rancangan. Sebelum nak pergi thrift tu saya nak pergi jahit seluar je. Saya standby dah bawa kain plekat sebab
plan nak jahit seluar tapi tak oyak pun kau mama nak jahit seluar. Itulah. Apa-apa ni gelak ni kau orang ni. Dekat je ni. Alright kan, jumpa di kedai jahit seluar. Hello. Ada abang ke? Okey, tadi pusing. Takut budak-budak ahli hipeh mari bash orang sebab buat nyanyi ke idola dia. Mimi. Orang bukan buat nyanyi. Orang tiru tu sebab orang minat. Dia orang lain je video. Setiap malam sebelum nak tidur tu mesti orang buka ahli hipeh. Lepas tu kalau macam nak makan nasi tak, buka video dia dulu. Kalau tak ada video dia memang tak lalu. Memang saya tak makan nasi lah. Saya memang minat sangat kepada AI. Bukan puji untuk kipas ke apa memang truly in my heart. So saya harap pentasuk AI ni janganlah kecam saya sebab saya tiru intro tadi. Welcome back to my channel. Mantap. Seorang papan tarik papan. Mantap. Betul. Orang tahu orang fan Alif Irfan. Alright. Saya sapa dah. Tak nak jahit kaki seluar saya. Saya punya seluar tadi saya gunting sendiri. Sebab panjang sangat. So, nak jahit. Boleh saya pergi jahit kaki seluar. Ni jahit kaki seluar pula. Saya nak pergi ngetris. Tutup. Alamak. Tutup pula dah. Kalau dia duduk sini. Oh, no. Sorry. Tak nampak. Sini dia. Ni. Ada orang? Jahit kaki seluar? You? Oh, tak nak jahit ni. Saya ada potong ni. Tak jahit. You boleh buat? Boleh? Boleh. Macam mana? Nak saling kat mana ni? Situ dalam. Dalam, jom. Sini tak boleh? Tak boleh. Alright. Kau nak buat video ke? Ha? Video ke? Tak, vlog. Oh, YouTube ke? Ya. Ada YouTube? Ha? Ada YouTube? Tak ada. Tengok nak, jom. Dalam tandas tu lah. Anda lah. Tepi-tepi tu tak boleh? Bos, jom. You nama apa? Firdaus. Macam mana nak potong Sudah potong kan? Saya dah potong, cuma nak lipat berapa kali? 2 kali ya? 2 kali ya? Boleh lah? Kasih singkat sikit lah. Ikut yang tadi, ikut yang saya lepis tadi. Boleh? Sudah lama you jahit sini? Sudah. Ya. You warga mana, bos? Oh, dia. Ya, Aceh. Tak sama muka? Kamu lah, ini lagi. Ya. Betul kah, bos? Betul lah, Aceh. Ni buat video ni bukan YouTube saja je. Jadi, You nak post mana? Post Facebook. Nak tengok hasil kerja you. Ni abang ni pengalaman jahit dia dah 2 tahun. Apa? Oh, ni panggil apa? Jahit rantai, bos? Bukan? Ya, jahit rantai. Kalau seluar kepala kayu macam mana? Cantik tak seluar saya? Mahal saya beli ni. Mahal saya beli. Macam tak ikhlas je. Ya kan? Berapa ringgit? 5 ringgit. Murah Murah? Sangat murah. Apa? Jangan abang post. Tak. Senang. Saya nak tengok hasil jahitan kamu je. Oh, gitu dia buat Oh, baju macam profesional lah. Belajar pada mana? Mak? Ayah? Alright. Ni lebih RM1 buat belanja. Terima kasih bang. Ya, sebab kamu sporting. So geng, lu tengok dia punya jahitan dia. Oh, kemah budak ni. Ni seluar saya. Siapa ada kena ni blank packet. Terima kasih. Ya bang, terima kasih ya. Jumpa lagi. Okey. Alright. Sinilah tempat dia di Pekan Rantau Panjang. Jomlah. Hai, rasa pun tak segar pakai kata je. Cara we Buat kau. Tunggu dulu. dekat tekan luar lah. Alright. Siap dah tukar balik ni. Inilah Rizal Ali. Bijak kau budak tu jahit. Omel. Ya betul.
Alright, luar pun selesai dah saya jahit tadi. Tapi memang hijau lah bisnes. Bukan orang tempatan tu, orang asing. Duk buang ayat tadi. Saya orang Bangla tapi pandai. Orang tanya dia, awak orang mana? Tak ngaku Bangla Aceh. Tapi tahu takut Aceh sungguh. Banyak orang Bangla ni tak say awak yang ngaku Bangla. Banyak orang mesti dia susuk identiti dia. Oh, lebih so Bangla dengan Aceh. Tapi dia takut saya rekod ni. Takutnya mari gak dia sebagai parti ko. Tapi comel lah sesuai jahit berpuas. So sekarang ni kita nak pergi ke destinasi seterusnya iaitu JJJ. Kita pergi JJJ sebab JJJ ni dia ada banyak section budak-budak, section Prabu lah apa macam-macam lah. Alright gang, jom jumpa di JJJ. Okey, satu lagi karya agung yang berada di Kelang saya nak share ke awak semua. Saya rasa ada sesetengah tahu benda ni dan juga ada yang tak tahu. Di Kelang ni, di daerah Kelang ni dia istimewa daripada daerah lain. Sebab apa? Sebab dia ada benda ni geng. Ni dia ada penapis kohwe udara yang besar, skala besar. Kalau nak tahu, Kelang ni udara ya sentiasa bersih. Tiada pencemaran udara lah. Ni sebab ada benda ni, filter ni. Oh, tak pernah kena jerebu lah. Thank you. Apa nama dia? Alright, sudah sampai di Bukit Raja. Thrifting. Alright, jom. Oh, Merentah Desa. Merentah Desa Warga Emas. Hello. Kisah Cina, cik. Alright, kali ni kita berada di JJJ. Dua apa biasa ya, kalau mari sini. Mana? Dekat ni kau? Kau mau beli bomber? Jadi ini kau? Fireman? Nak beli mana? Tu. Ini section pakaian. Ni long sleeve. Long sleeve. Oh ni dia ni t-shirt. Aja nyala t-shirt. Ha? Ni. Habibas. Susah sikit nak nyala ni bawa budak kecil ni. Bawa dua. Mana mama? Kita mama ya. Ya, ready jumpa dah baju ready nak. Mana baju ready? Baju ke apa ni? Aja comel. Bijak je. Felix. Cepatlah. Mana mama? Sabarlah. Tak. RM20. Ini comel kau ni. Blue Sea Okinawan Ice Cream. Baju ice cream pula dah. So mission dia, saya kena cari satu baju t-shirt long sleeve untuk mama dua. Mission untuk hari ini di JJJ. Jom kita cari sama-sama. Cari lah. Cuba cari t-shirt lengan panjang. Satu boleh? Tak menarik Apa ni Levi's? Ni Ambro. Baju apa ni? Hebat. Oh, Billabong. Comel baju. Comel. Cok ni. Ini teh Jepun. Comel kok. Ambil asal. Rupiah. Ni baju perempuan. Dress. Topi. Ni topi. Ini topi. Hari bini. Hari minggu. First time hari minggu. Biasa saya hari kerja. Apa? Boleh pergi duduk kat kaunter ya? Tanya. Aduh, jom. Kita dengan mama. Aduh, beli piano. Sorry. Mana? Tapi yang kami udah saja. Yokohama. Cibijok ni. Nissan Yokohama. Apa ya? Mana cermin?
Oh, ni tempat hobi. Ni banyak barang-barang outdoor sini. Ada set golf. Ini apa ni? Jersey. Oh, ada jersey bola. Wejak. Oh, ni section kasut. Boleh dah saya beli kasut baru. Tak nak kasut. Ya, kita pakai siapa hancur. Bagi kita tukar. Oh, ni set camping. Kemah. Ya. Jadi tak piano ni? Jadi? Oh, boleh main piano tengok tak? Dia kodok selu teh kayu. Teh dah dia? Teh. Selu berat benar tu? Kalau sebab gege. Oh, bak geger tu. You. Apa main topi? Apa main? Tapi pun nak kepek. Pakai pen ah. Style dah. Ni. Ni section bag. Banyak sling bag apa sini, backpack. Okay, kita tengok ada apa? Airport. Dah nak bubuh bagi camping boleh Dia kecil ke tak? Apa ya mobil? 30. Ya. Ni nak jadi backpacker kena ada ni. Kena beli kat naik kamar api. Beli hak ni. Ya lah. Comel lah. Oh. Ya. Jom kita pergi check out. Bayar, jom. Kita dah nak bayar dah. Saya beli suka tapi tak sukanya benda ni. Beratus. Ada konsert ke apa dulu ah? Alright kan. Tadi selesai dah kita pembelian dekat JJJ. So sekarang ni tengah tunggu mama ni nak beli dekat Watson. Nak dua. Mama kalau dia masuk Watson kan ada 2 minggu baru bit. Aduh. So tadi kutipan kami dekat JJJ nya ni nak dari tunjuk. Ada dapat ni lori. Dah saya paket satu. Dan juga piano. Piano ni berfungsi ya. So untuk JJJ thrifting kita 3 benda ni, 3 item. Costing semua 20, topi RM10. Lori ada berapa 15. So nantikan kita akan pergi next destinasi untuk thrifting bersama A2A. Tutup abang. Ni nak trade barang boleh kan? Nak trade barang ke macam mana kira? Nak diskon sampai duit tu dia. Oh tak, saya saja nak tanya kalau semua barang boleh lah. Dia kira macam mana harga tolak tu? Jadi kalau contoh kalau ambil duit, kalau kita ikut barang, kita bagi duit tu ada harga dia lah. Tapi kalau contoh macam kalau nak beli barang dengan kita tolak diskaun kan. Kita bagi 3% diskaun. Kalau contoh laptop berapa laptop? Laptop kalau ambil duit harga biasa RM10. Tu barang orang tolak tu? Contoh pernah kita bawa. Oh. Yang ni ada ni bang. Yang hari ni? Customer bawa lah. Kipas, printer. Tak jual kipas tu? Ya, saya nak beli ya. Tak kalau macam tu TV apa tu tak jual? Wah ni rent. Telefon lama? iPhone lah kita ambil sebiji RM50 lah. Telefon RM50. Siapa saja nak servis-servis. Kita bagi ambil flash. Yang kira voucher bang. Bawa boleh bagi dapat diskaun. Terima kasih bang. Alright. So tadi tengah survey tempat apa? Trade barang. Kira kalau kita ada barang lama, pergi tempat tadi, dia akan beli barang kita tu. Tapi saya tanya harga dia. Macam mana harga dia awak rasa? Berbala tak? Harga dia berbala tak? Biar je lah dia buruk dah dia sorok. Asyik bos. Saya tanya laptop nak ambil RM10 ya. RM10 ya biar reput gitu lah. Alright geng. So selesai dah kita trip dekat JJJ Yomkit Raja. Sekarang ni kita nak pergi ke destinasi kedua, iaitu Bandar Dok Mai dekat Kelang. Alright, jom, let's go. Oh, tersilap undur parking rapat dengan ni. Rapat bos. Alright, tak salah. So ni antara hak selama A2A piano. Right. Cuba main sikit, wah. Cuba main piano dia tengok. Oh, jadi. Oh, berbala Ada bakat terpendang.
piano. Dulu cita-cita nak jadi penyanyi. Aku tak ingat nak cerita kau je sebelum nak mari sini kan. Orang mandi-mandi ada. Orang pecek dah sabun dia tahan dah. Pecek sabun ni nak basuh badan. Apa-apa tak tengok shampoo. Oh, Enggak. patut habis shampoo orang tu. Enggak orang apa. Okeylah nak buat. Muka orang tak siap basuh kepala. Orang tak siap basuh dia bergonyong-gonyong badan orang. Lepas pada bilas terasa macam minyak-minyak badan. Tapi je kayak shampoo tu perak mana tu. Buat kerja atas kepala bukan cuma badan. So gang, kita dah sampai di bandar kedua kita. Okey dah. Ni, kita dah sampai dah. Okey dah. Bandar Dok Smile. Dan bos mai. Yes, my friend. Okay, jom. Kita menyelam dalam ni. Tempat tak ramai mana ke? Orang ramai ni ayu. Ramai saya parti pendatang asik. Oh, hijau pada. Pendeta bos. Iya. Gollah ya. Ambil lah. Kita tengok mama, mamanya lagi apa? Di sini pun hatinya lagi sini. Sebab tak ramai orang. Menyelam ke? Kan ada dua. Dua. Dia sup ha. So jom kita salam. Comel ni. Tu. Get kid. Ni lagi dua ya lebih ya. 3 ya. Berapa ya? Dengan min. Ambil lah. Pendek. Cuma ya. Ni molek ngawak ni. Tak sih? Kau mak sadar. Memang kalau tes orang memang comel lah. Ni baju ke apa ni? Comel baju ni. Dah baju peling. Nanti kita lukis logo DMP. Tengok baju dia Mel. Sama ya? Hari ni hari ada patah siput. Dan ni nak cari baju awak so. Baru rasa lengkap konten kita. Ni Pac-Man lah. Krista. Sakura. Naruto ke apa ni? Rasa malah dah. Ada rasa rajin. Ni. Ni manja. Tadi. Mari kita pergi sebelah ni pula. Yuk, jom. Satu je. Dia pun satu bagi kita bayar. Jom yuk. Apa ya? Boleh ya? Oh, ada pada ya? Apa ni tu baju? Jo. So geng, dua saja yang saya dapat di Bandar Dok Smile. Betul ni. So ini saja di Bandar Dok Smile. Alright, jom kita bayar. Sebenarnya dia ada banyak lagi apa? Dia ada kasut, blazer, ni dan juga aksesori topi-topi. Yang ni tak boleh murah lah. Kotor lah sikit ni. Tengok ni. Macam ada kotoran tak? Ke pattern dia, design dia macam tu. Macam kotor lah. Ni lah, mana ada design. Boleh lah, RM3 murah. Bila tambah barang? Hari ni apa? Setiap Sabtu tambah barang? Ha? Setiap hari? Oh, okey kat sini dia setiap hari tambah. Top up barang. So memang barang dia lipat rumah. RM22 lah. Apa? RM22 lah. 22 lah genap balik. Genapkan 22. 80% tu ke bunda.
Ni saya buat video ni nak promosi kedai awak. Thank you. Tadi kata nak bundakan. Thank you. Alright gang. Destinasi kedua. Kedai kedua sudah selesai kita thrift menyelam. Twist? Apa twist? Thrift lah. Menyelam. So saya ada last. Itu kedai ni kedai rare. So jom follow saya pergi ke kedai rare. Saya suka kedai ni sebab kedai ni dia kedai orang kampung itu. Harga tu kita boleh nego harga. So jom kita discover sama-sama, meneruskan perjalanan. Alright. Kita dah nak sampai dah kat bandar dalam kampung saya. Ada si bandar. Sabarlah. Ada si bandar. Ada si bandar. Apabila Mama tak turun. Dah Mama ngadu duduk dalam kereta, Daddy nyelam dalam bandar. Destinasi terakhir kita untuk kita thrift ni kedai legend ah. Hak mana tahu lah kedai ni. Daddy. Sekejap. Daddy kita dulu. Ada situ. Arwah tak tahu tunggu sini. Jom. Apa ni libah? Oh, Edwin. Dia Xiaomi. Ni. Xiaomi ke? Jahat lah aku ni. Tak tahu harga berapa. Asal pun dengan belak dekat harga. Berdama. Under air. Bijak. Dah. Ya. Lama tak singgah. Ya. Lama tak singgah kata. Ada barang baru? Ada barang baru? Barang apa weh? Barang t-shirt ke ada? T-shirt tak ada. Oh, PVH. Dulu banyak lah, sekarang kurang lah. Kurang saja bang buat video sikit. Boleh tak? Buat video mana tahu viewer saya ada nak ni berkenan ke, boleh mari bandar abang. Ni berapa ni bang? Ni 140. Oh. Ni limited edition ni color ni. Ya. Banyak pun. Ya. Ada surat apa? Ada apa denim? Hijau lah ke? Ni apa cuci? Ya. Shin. Ni apa tu? Luar. Uish. Jahat luar. Jahat lah. Berapa Ozi 22. 22. Yang samurai tu 17. Samurai kan? Ini size besar kan? Ya. Yang ini dengan iron hot dengan plated sama dia punya kan? Ya. Ini 22. Yang ni 22. Berapa abang nak jual nak lego 700. Semua 700 Harga tak boleh nego. Samurai 1000. Oh, samurai 1000. Samurai betul lah barang mahal. Apa panggil kain macam ni? Snow White. Apa? Tapi ini anniversary keluaran 2006 ni. Yang menang mas. Oh. Salvage Salvage lah, masih salvage semua. Ya. Saya jarang bang pakai seluar-seluar berat ni. Serius. Saya pakai macam ni. Ringan-ringan. Red cap. Abang tahu red cap? Red cap je. Parka ada bang, parka? Parka tak ada. Tak ada parka? Tak ada. Cantik bini atas kepala tak nak jual? Snoket atas kepala abang. Buat semayang. Pakai senok. Cuba tengok kau ada nak beli satu. Trial Ni apa ni? Canada. Made in Singapore. Comel baju kosong ni. Plain. Banyak ni. Barang-barang tak habis Snoket. Senokai ni. Tengok. Oh, yang pendek. Saya nak yang panjang lah. Yang boleh lipat tu. Boleh lipat. Ada cermin tak? Tapi ada sana. Cermin sana. Itu tepi sana. Oh, sekejap. Macam tepuk mana kata-kata. Tak ya? Uduh. Ni apa tu? Oh, Romel. Tarik dulu sana ada cermin tu. Oh. Sekejap. Berapa bang? 10 Boleh lah. Tanda support abang. Apa nanti saya datang balik? Boleh. Jom. Okay. Okey. Nak bagi free
10 ya. Kau nak QR pun boleh ke? Ingat ke abang nak bagi free? Tak tegur tadi. Mana duit saya? Boleh. Okey, terima kasih ya. Nama siapa? Amin. Amin. Okey, Min. So done. Allah Akbar. Alright gang, untuk thrifting kita pada hari ini sudah hampir tamat, hampir selesai dah. Sebab berapa kedai kita pergi tadi? 3 kedai. Pertama sekali dekat Ayam Bukit Raja, JJJ. Kedua, bandar Dok Mai tu, bandar biru. Yang ketiga, kedai pakcik tadi. Kedai pakcik tadi saya dapat ni. Bini ataupun snowcat panggil, betul tak? Dan saya dah lama dah nak cari snowcat jenis gini, yang jenis ada pattern-pattern gini. Yang tebal yang boleh lipat. Akhirnya dipertemukan jodoh saya dengan dia. Dengan harga RM10. So, saya nak buat pengiraan berapa total kerugian saya hari ini untuk 3 buah kedai tu. So, untuk kedai pertama, JJJ Bukit Raja tu, total damage saya kena piano A2 RM20. Lori Tomica 20, 40. Lepas tu topi, saya beli topi. So JJJ yang Bukit Raja, total kerugian saya dalam RM50. Dan kedai kedua, bandar Dok Mai, total kerugian saya dalam untuk 2 baju, 2 t-shirt tu dalam RM18.20. Dan kedai last sekali, kedai rare tu, kedai pakcik tadi, RM10. Terima kasih yang mana tonton sampai habis. Dan terima kasih juga terima kasih yang mana support kami sampai habis tengok vlog ini. Persokongan kalian memang kita ni bukan siapa-siapa lah. So kalau ada apa-apa next cadangan konten vlog apa, boleh letak di ruangan komen kan. So jumpa lagi di lain hari, lain episod. Terima kasih. Alright, goodbye. Bye bye. Assalamualaikum.